Okay guys, puas saya mencari kereta Proton Saga yang standard sebab saya dapat banyak komen, ada juga yang mesej saya suruh saya buat video review sikit pasal Saga standard. So kita pusing banyak showroom, kita hanya jumpa yang premium dan eksekutif je. Tapi hari ni saya dah jumpa satu biji yang standard. Sebab apa, ramai yang nak tengok dia punya dalaman dia, especially dekat dia punya meter tu. Berbeza ataupun sama dengan yang eksekutif ataupun yang premium. So umum dah tahu, Proton dah pun launch Proton Saga ni bulan lepas. So kita pun dah tahu harga dia. Kalau yang standard ni harga dia 39,000, and then kalau yang premium tu 49,000 and then yang untuk eksekutif dalam 45,000. So dia beza dalam 44,000. So dia beza, setiap spek tu beza dalam RM5,000. So hari ni saya nak show dekat korang, maybe boleh jadikan panduan untuk korang yang tengah cari Proton Saga. So berbaloi tak nak beli Proton Saga yang standard ni compare tu eksekutif ataupun premium? Okay, so saya dapat kunci dia hari ni. So kita nak tunjuk dulu bahagian hadapan. Kalau depan dia, untuk Saga standard ni guys, okay, lampu dia sama je dengan eksekutif atau premium. Cuma untuk yang standard ni dia tak datang dengan day running light. Tapi dia punya lampu ni sama je. Kalau korang boleh tengok kat sini, dia ada juga lampu yang sama macam day running light tu. Tapi dia tak ada, dia tak on. Maybe yang ni korang boleh, kalau yang mana beli standard tu boleh modify sikit lah kat luar. Sebab benda dia dah ada. Cuma sistem dia tak ada kat dalam. Alright. Lepas tu dekat dia punya ni front grille ni, yang ni dia tak warna chrome macam yang premium. Kalau premium je, yang ni warna chrome. Yang ni dia macam warna silver sahaja. Okay, fog lamp memang tak ada untuk semua variant. Okay, so untuk side profile, okay, bahagian tepi untuk standard dia datang dengan sport rim 14 inci sahaja guys. Kalau you all ambil yang eksekutif atau premium, dia datang dengan 15 inci. Okay, lepas tu kita tengok dekat dia punya side mirror. Okay, side mirror dia datang dengan warna hitam. And then untuk dia punya door handle yang ni, dia warna silver juga. Dia tak sama macam yang premium. Premium dia datang dengan warna, dia datang dengan chrome punya finishing lah kat sini. Okay, jom kita tengok bahagian belakang ni pula. Okay, bahagian belakang yang paling ketara. Untuk standard dengan eksekutif, dia punya lampu ada kat tepi je, kiri dengan kanan. Yang tengah ni kosong, warna hitam. Tapi kalau korang beli yang premium, yang ni dia ada lampu. Tapi saya yakin hari ni kalau korang beli yang standard ni, korang boleh tukar ni. Akan datang saya rasa kat kedai aksesori pun dia akan jual yang ada lampu. So maksudnya maybe benda ni boleh ditukar. So mungkin akan datang, walaupun korang beli yang standard, dia tetap akan nampak macam spek yang premium. So untuk boot size, ini banyak orang yang akan tertanya-tanya berapa size, boot size dia besar ke tak. Sebab apa? Kebanyakan orang beli kereta, especially kereta sedan macam ni, dia orang memang guna untuk kegunaan keluarga, balik kampung, nak jalan-jalan kan. So boot size memang mainkan peranan yang sangat-sangat besar untuk pembelian sesebuah kenderaan. So untuk Proton Saga ni, saiz dia 400 lebih, not bad. Memang besar bagi saya, korang boleh nampak. Okay, dalam dia memang luas. Dan of course, dia datang sekali dengan tyre spare. Tyre spare yang temporary punya lah. So tak perlu pun tyre spare yang besar, janji tyre spare tu ada. Sebab kadang kita tanya orang pakai kereta 5-6 tahun pun tak pernah guna tyre spare tu. Tapi yang paling penting, tyre spare kena ada. Jom kita masuk ke bahagian dalam. Yang ni ramai sangat orang yang nak tengok radio dan juga meter bahagian dalam Saga MC3. Let's go guys. So guys, ini dia bahagian dalaman untuk Saga MC3 variant yang standard, yang paling murah yang saya cakap tadi, RM39,000. So seat untuk spek standard ni fabric kosong fabric kosong. Maksud dia apa? Memang dia tak ada corak apa-apa. Tapi kalau korang ambil yang eksekutif, dia punya seat fabric juga tapi dia ada corak. So nampak lebih cantik lah. Tapi kalau korang nak yang lagi baik, maybe boleh ambil yang spek premium sebab dia datang dengan seat leather. Lepas tu kalau kita tengok dia punya dashboard, yang ni dengan standard, dengan eksekutif dan premium, saya nampak sama je. Saya belum nampak perbezaan dia lagi, ataupun kalau saya tersilap, saya minta maaf. Tapi yang beza ialah dekat dia punya player ni. Sebelum tu saya nak cakap dulu, untuk yang spek standard ni, dia datang dengan 2 speaker saja. Manakala eksekutif datang dengan 4 speaker, and then untuk premium datang dengan 6 speaker. So untuk yang ni airbag dia ada 2 lah. Yang untuk eksekutif dan premium saya kena check balik. Kalau tak silap mungkin 2 juga. Okay, jom kita start. Kita nak tengok dia punya meter. Meter dia macam mana? Adakah sama macam yang eksekutif ataupun premium? Okay guys. So inilah dia. Inilah dia radio untuk spek standard. Dia tak ada touchscreen, dia tak ada reverse camera.
tak ada Apple CarPlay, tak ada Android Auto kalau korang nak Apple CarPlay, nak Android Auto, nak reverse camera, korang kena ambil spek executive. Tapi kalau luaran nampak macam sama je lah. Tapi saya yakin kalau korang nak tukar, dia kena tukar satu set. Maksudnya kalau korang nak yang sama macam premium atau executive tu, korang kena tukar the whole set of this player lah. Tapi bagi saya ni pun okey, cuma dia tak ada reverse camera. Kalau macam kita lelaki lah, reverse camera tu tak penting sangat. Player ni okey sebab dia juga ada Bluetooth connection. So maksudnya korang nak play lagu daripada phone korang pun okey pakai model standard ni. So adakah RM39,000 ni berbaloi untuk spek standard? Kalau tanya saya, yes, saya okey dengan harga tu dan juga dengan apa yang ditawarkan oleh Proton. Saya okey sebab apa? Dengan harga tu sebenarnya dah sangat-sangat murah lah untuk dapatkan sebuah kereta yang kita boleh guna untuk kegunaan satu keluarga, nak jalan jauh, nak balik kampung apa semua pun okey. Plus datang pula dengan enjin yang baru, enjin 1.5 liter, and then ada dua variant gearbox iaitu 480 untuk standard dan executive, and then 5 speed CVT untuk spek premium. Okay, so bagi saya kalau untuk standard ni dengan harga tu memang sangat-sangat berbaloi untuk dimiliki. Kejap lagi kita akan test drive spek premium dan juga executive. Nanti saya boleh bagi review sikit, so hope korang stay sampai habis dalam video ni. Jom saya nak tunjuk seat belakang pula, luas ataupun tak. Let's go. Okay guys, so inilah rupa bahagian belakang dia. Very simple. Dia tak ada apa armrest pun tak ada. Seat pun yang ni ialah seat yang kedudukan saya tadi. Okay. Dan juga saya masih boleh sandar kat belakang ni. Ruang kepala masih ada hampir 1 jengkal. Okay, ketinggian saya lebih kurang 1.7 meter. And then seat ni kedudukan saya tadi. Okay. Legroom dia bukan terlalu luas. Saya tak ada lah boleh straight sangat kaki saya ni. Tapi okey. Maybe untuk orang-orang family-family yang baru, anak masih kecil, masih sekolah rendah ke, sebenarnya okey je duduk belakang ni. Even saya yang dewasa ni pun saya rasa okey. Kalau perjalanan mungkin 3 jam pun saya rasa okey sebab dia masih selesa. Dan juga saiznya saya nampak kalau duduk 2 dewasa, 1 kanak-kanak, okey terbaik. Kalau 3 dewasa, jalan jauh maybe sesak sikit. Itu saya rasa mana-mana kereta sedan pun lebih kurang jugalah. Kita tengok balik dekat harga tadi. Bawah 40,000 dengan apa yang korang dapat macam ni, bagi saya okey. And then macam kita cakap tadi apa yang kurang dia, sport rim kecil sikit 14 inci. Yang tu nanti korang boleh tukar kat luar. Apa lagi, speaker ada 2 je, korang boleh tambah speaker. Apa lagi nak tambah? Okey, belakang punya lampu tadi pun saya rasa nanti boleh tukar. Nak bagi tune sikit, tambah spoiler sikit. Kalau korang tengok dekat social media dah banyak orang-orang yang dah edit gambar Saga MC3 ni yang dah modified semua. Memang tune guys. So adakah saya cadangkan? So far setakat ni kita belum pandai uji. Saya memang cadangkan sangat korang yang mana yang tengah plan nak beli Saga atau memang tengah mencari kereta, nak cari kereta baru, tak tahu nak pilih kereta apa, dengan bajet korang maybe bawah 50,000, so boleh sangat consider Proton Saga. Jom ikut dengan saya nak test drive Saga Premium dan juga Executive. And then last kali nanti saya mungkin akan bagi satu rumusan dekat korang yang mana yang menjadi pilihan saya, Premium, Executive ataupun Standard. Jom. Dapat juga saya peluang untuk test drive Proton Saga yang baru ni, Saga MC3. Yang ini yang variant premium. Okay, variant premium, variant yang paling atas sekali lah, yang harga 49,000 tu. Okay, seperti yang kita tahu, engine 1.5. Tadi masa nak mula-mula keluar tu dia macam ada delay sikit. Dia macam ada lag sikit. Sikit je lah tapi tak banyak. Mungkin sebab saya tak biasa lagi dengan kereta ni kan. Okay, nampak? Oh, ada bunyi-bunyi kat sana. Maksudnya dia ada blind spot monitor lah guys. Nampak dekat tepi sana tu kalau korang boleh tengok. So untuk Saga 1.5 yang premium ni ada blind spot mirror. So dia bagi alert lah. So kalau ada kereta dekat kat sebelah kita ni, dia akan bagi alert. Kalau kita tengok on paper, dia punya horsepower lebih kurang 120 kalau tak silap saya. Tapi bila saya rasa, sebab saya pernah bawa kereta lain yang horsepower yang hampir sama macam ni, so dia ada sedikit macam delay sikit. Ini pendapat saya lah Tapi saya rasa power dia ada, cuma dia ada delay sikit. Lepas tu tengok dekat meter dia pun dia akan tunjuk kalau depan korang ada kereta. Okay, nampak? Kalau depan korang ada kereta macam ni, so memang canggih lah guys. Okay, kereta 50,000 ada macam ni, memang canggih Sebab kalau korang beli kereta yang bukan buatan Malaysia, okay, non-national punya car, kalau yang harga 100,000 ke bawah pun tak ada lagi benda ni. Okay, tapi dekat Proton Saga yang harga 50,000 dah ada benda ni guys. Power dia ada delay sikit lah. Sebab apa? Sebab saya expect 1.5 dengan horsepower 120 tu dia punya power lagi best daripada ni. Tapi untuk model ni kita ada rasa dia punya delay sedikit saja. Tapi it's okay guys. Okay, it's okay. Dengan harga dia korang tak boleh judge.
korang tak boleh expect dia terlalu tinggi. Alright? Macam yang saya cakap tadi, dia ada delay sikit. Yang tu memang delay dia masa mula-mula je. Masa mula-mula kita nak gerak dia delay. So korang just kena tekan lebih sikit lah. Saya perasan cara dia, korang kena tekan lebih sikit, so dia akan pergi terus. Tapi bila dia dah jalan, dia dah cruising, dia punya power tu memang ada. Semasa kalau korang nak overtake kan, nak memotong, dia punya power memang ada guys. Cuma masa permulaan saja tu dia ada rasa sedikit lambat. Itu sajalah. Tapi bagi saya itu bukan satu masalah besar sangat lah. Mungkin punca dia, saya yang first time baru nak bawa kereta ni hari ni, so saya tak biasa lagi dengan kereta ni. Tapi kalau korang nanti dah pakai hari-hari, saya rasa memang tak ada masalah. So bila cruising, korang nak memotong kan, korang tekan je, dia memang power dia memang ada. So saya hari ni tak dapat peluang lah nak masuk ke highway kita. Kita test drive sikit saja kat area sini. So tapi saya rasa untuk saya punya first impression untuk kereta ni memang berbeza. Dia punya engine power, dia punya gearbox, CVT dia pun memang sangat smooth ya. Sedap je. So dia tak rasa pun penukaran gear tu. So memang korang boleh rasa ada feeling sikit macam kereta yang premium lah. Tapi korang boleh dapat kereta yang premium ni pada harga yang mampu milik guys. Kemudian lagi satu saya nak cakap dia punya suspension. Suspension dia saya rasa ada sedikit keras. Sedikit saja keras. So dia tak berapa comfort sangat. Tapi maybe dia buat suspension macam ni. So dia nak bagi korang kalau bila cruising kat highway tu kan, bila laju tu dia lebih stable lah. Sebab dia takkan rasa, korang takkan rasa teruyuh-oyang, tak ada rasa macam bawa sampan. Okay. Alright. Okay, so kalau korang boleh tengok ni dia punya infotainment. Dan juga yang ini ialah dia punya meter depan ni. Sebab saya cakap, kita boleh nampak kereta kita. Kalau ada kereta kat bahagian hadapan tu pun kita boleh nampak bahagian depan ke bahagian tepi ke. So kita boleh nampak dekat skrin ni sahaja guys. Lepas tu dia siap dengan ni. Ada sistem dia pun memang canggih guys. Dia ada autonomous emergency braking, front collision warning, alarm sensitivity setting, lane departure warning, lagi apa ni? Door open warning, rear cross traffic alert, lane change assist sound, rear collision warning, front departure alert. So memang complete guys kereta ni So bagi saya kereta 50,000 siap dengan ada sistem yang macam ni. So bagi saya berbaloi. Yang mana yang tengah planning nak beli kereta Proton Saga, nak cari first car ke, kereta ni pun dah cukup berbaloi guys. So tengok meter dia pun memang canggih. So korang boleh rasa tengok depan ni. Memang feeling macam Mercedes guys. Memang feeling dia macam Mercedes. So yang mana belum tengok boleh datang tengok kat showroom, boleh datang test drive, boleh rasa macam mana kereta ni. Bagi saya harga 50,000 ke bawah sangat-sangat berbaloi untuk dimiliki. Okay guys, yang ini pula yang spek eksekutif. So seperti yang korang maklum, yang spek eksekutif ni dia datang dengan gearbox 480. So maksudnya gearbox dia berbeza lah dengan yang premium tadi. Yang premium tadi tu dia punya gearbox CVT. So yang ini saya rasa masa starting tadi dia punya lag kurang sikit. Dia tak sama macam yang CVT tadi tu. Kalau kita tengok itu compare dua-dua tu, maksudnya kalau yang korang nak yang mana pick up lebih, saya rasa yang 480 ni dia punya pick up lebih sikit lah. Cuma bila dah cruising tu tak rasa sangatlah beza dia dengan CVT. Lepas tu dia punya penukaran gear pun, walaupun yang ni 480, dia tak adalah rasa sangat penukaran gear tu. Bagi saya dia agak smooth juga. So ni pendapat saya lah, pendapat peribadi saya So korang nak pilih yang mana tu bergantung. Cuma apa yang saya tahu, untuk CVT tu dia punya penggunaan minyak dia lebih jimat berbanding yang 480 ni. Tapi yang ni pun agak sedap agak sedap juga. Suspension pun okey. Kalau korang nak rasa apa beza dua-dua ni, korang kena datang sendiri dekat showroom untuk test drive kedua-dua model. So korang boleh datang dekat Proton Melawati sebab dekat Proton Melawati ni dia ada test drive unit untuk kedua-dua model, eksekutif dan juga yang premium. Lepas tu korang boleh compare lah yang mana satu yang korang lebih prefer. Alhamdulillah saya dah pun test drive tadi Saga yang premium dan juga yang eksekutif. Macam saya kat dalam video tadi, starting tu dia ada lag sikit untuk premium. Actually yang untuk eksekutif pun dia ada sedikit lag sikit. Tapi tak kuat sangat lah. Tapi saya cadangkan kalau korang nak rasa betul-betul, korang boleh datang test drive dekat mana-mana showroom. Tapi kalau korang datang dekat sini, dekat Proton Melawati ni, Proton Sin Siang Hin Melawati, korang boleh test drive dua unit. Mereka ada premium dan juga mereka ada eksekutif. So korang boleh compare yang mana yang lagi sedap. Kalau korang tanya saya lebih prefer kepada yang premium punya. Sebab apa? Sebab dia punya penukaran gear tu lebih lancar, lebih smooth. Dan memang cruising tu, semasa kita memandu tu dia memang rasa lagi sedap. Dia rasa lagi sedap berbanding yang 80. Itu pendapat saya sajalah. Dan juga daripada segi penggunaan minyak, of course CVT punya petrol consumption tu dia akan lagi jimat berbanding yang 480. That's why dia letakkan yang CVT tu kepada yang premium. So kepada yang ragu-ragu pasal CVT apa semua, korang jangan risaulah. Ini dah tahun 2025 Dekat Proton sendiri pun dah guna gearbox CVT ni dah bertahun.
Itu yang lama punya model. Yang untuk baru punya model ni, dia dah pakai vendor yang lain kalau tak silap saya. Dan juga of course dengan gearbox CVT yang baru ni, maybe dia lebih kurang bermasalah dan juga lebih mudah dijaga, dan juga yang paling penting sekali, sedap dipandu dan juga jimat minyak. So kita back semula kepada variant tadi, standard, executive ataupun premium. Kalau saya ada lebih budget, kita terus go kepada premium. Okay, tapi kalau untuk korang yang maybe nak save budget sikit, korang boleh ambil yang standard saja. Sebab apa, yang standard tu dengan harga 39,000 and then campur insurans lebih kurang 1,300 macam tu. Kalau korang buat fuller pun monthly dia baru dalam RM470 lebih saja guys. So untuk maybe first car, untuk keluarga kecil yang baru berumah tangga ke, fresh graduate dengan monthly 470 lebih tu, bagi saya sangat-sangat berpatutan dan sangat-sangat berbaloi guys. Okay, so video untuk Proton Saga MC3 berakhir kat sini. So siapa-siapa yang baru jumpa dengan channel saya guys, minta tolong support Gila Gears, okay, dengan tekan button like dan juga subscribe guys. Okay, subscribe tu percuma saja. Okay, so maybe dengan support daripada korang boleh bantu saya untuk buat lebih banyak video di masa hadapan. So kita jumpa lagi. Gila Gears. Assalamualaikum. Bye bye.